Sah semaya kita bila cukup syarat lah. Tutup aurat, suci pada hadas, ngadak kiblat, ada wudu, misal kata. Semua cukup syarat, kita maya sah. Haram buku apa? Haram kerana kita ada qada lagi. Bila ada qada, sepatutnya kita maya qada ni. Yang kita maya sunat. Macam ni lah kita nak bahas. Maya qada dengan semaya sunat, perbuatan beza tak? Sama tak perbuatan? Sama ada qiyam, sama baca Fatihah. Sama rakaat tidak sujud antara dua sujud, serupa saja. Beza di niat. Lepas kita nak tanya klik kan, galak nak buat sunat. Bukan nak oyak salah. Bukan nak oyak salah buat sunat. Kuana kita kelepas nak buat sunat? Padilat gitu. Padilat sunat dengan pahala wajib. Panggil tak dengar. Kita tak panggil tak dengar. Lebih lagi pahala wajib berapa kali ganda. Tidak nak oyak berapa kali ganda. Perkara wajib pahala lebih. Pahala lebih. Cuma pada oyak sama setel bijak. Dia tidak setel bijak. Dia kata mu ni ke Allah. Tak cakap tahu sungguh lu padilat semaya sunat duha. Mu tak tahu kan padilat sunat tahiyat masjid. Mu tak tahu kan sunat wudu ni. Apa ada semaya sunat wudu mu tak tahu kan bila orang masuk syurga. Dah. Ya tu. Setel mai bagi. Setel yang mai suta ya berak kita apa tinggal tamu-tamu hak wajib habis masa dengan hak sunat. Bangkit di hari kiamat, ia tak kira hak sunat, kira hak wajib tu. Hak Nabi kata, awal-awal akan dibilai, dihisap. Segala amalan anak adik, as-salah. Semaya mana? Semaya sunat. Semaya duha. Kita ingat ke semaya tahajud kita, nak mula-mula kira. Semaya hak 5 tu. Bila-bila maya hak 5 tak cukup, beratus waktu lagi dak maya ganti di dunia hari tu. Duha kita, dak pakah apa. Itu tak? Bukan kita beri pagi ni nak buat kita tinggal amalan sunat ni dengan baik hak buat sunat tu. Cuma kita mengutamakan hak wajib kalau berbanding dengan hak sunat. Faham tak nak ayat ni? Aku kadang mendengar gini jadi bahasa mana ayah mai dok anti orang buat amal, bukan anti. Dengan baik kita dok ayat keutamaan lamdap kuam samkan hak mana hak wajib dengan hak sunat. Yalah walaupun soalan ni bukan makna dok ayat atau pilih antara wajib sunat, dia dok ayat gini. Kita duk kodoh hak wajib duk kodoh banyak dah lah. Cuma di celah-celah tu nak bahas sunat kata lagu mana. Ada sebahagian ulama mengatakan boleh dengan syarat kita duk kodoh mu. Kodoh banyak dah. Kalau kira persen kok, kodoh 80%. Ada 20% lagi habis masa sunat tu. Itu poin royak tu lah. Perbuatan sama saja. Beza di niat. Sama ada rakaat tidak sujud kira baca Fatihah semua sama-sama. Yang ni hari pada mahsyar, hari akhirat, hari kiamat, ia akan hisab mula-mula kali amalan semaya kita hak fardu. Iza saluha bila lepas molek comel baik maka saluha sairu amali baru buat kira hak amalan sunat. Maya sunatnya nawi baru buat kira. Wa iza fasada maya tak cukup. Tamu-tamu hak qada. Fasada sairu amali hak lain dak pakah apa. Tu masalahnya. Itu kita mana kita tahulah hak mana utama antara hak wajib dengan hak sunat.